Kita tak mampu nak buat kenduri takmil. Tuan-tuan baca sendiri, himpun sendiri. Kalau sehari boleh baca 100, sebulan kita ada 3,000. 10 bulan kita ada 30,000. Kalaulah Allah hidupkan kita lagi 5 tahun, kita dah kumpul bekal 15,000, tuan-tuan, senang-senang aja. Ustaz, kenapa nak baca Qul Huwallahu Ahad? Surah tu paling pendek, tuan-tuan, tapi pahalanya besar, kata Nabi. Nabi kata, siapa yang membaca sekali Surat Al-Ikhlas, menyamai seperti mana dia membaca 1/3 Quran. Kalau dia baca 3 kali, menyamai dia membaca sebuah Al-Quran. Kalau sehari dapat 100, sebulan dapat 3,000. Maknanya kita dah baca 1,000 kali Al-Quran dalam masa sebulan. Rahmat Allah luas tak, tuan-tuan? Luas. Allah tahu kita malas, tapi untuk kita baca Al-Ikhlas 3 kali, itu pun jika tidak ada hidayah dan rahmat Allah, kita tak akan mampu untuk mengungkapkan Surat Al-Ikhlas.